Hello guys. Okey, kali ni TikTok telah mengeluarkan satu lagi filter iaitu AI green screen yang di mana background di belakang ini akan bertukar menjadi green screen mengikut pilihan kita. Dengan mudah sekali. Kita tak payah search ke dalam Google ke, dalam Pinterest ke, dalam Tumblr ke. Okey, kita tak payah risau. Kali ini TikTok telah sediakan AI green screen. Nak tahu tak AI green screen tu macam mana ia berfungsi? Korang boleh follow video di sini. Okay guys, mula-mula korang masuk dekat bahagian merakam video ni, kemudian korang klik dekat bahagian efek. Korang cari filter AI ni. Korang akan nampak AI ni, korang klik AI ni. Okay, dan kemudian dekat sini korang boleh tulis perkataan yang korang nak buat green screen. Okay, contoh macam aku akan klik tulisan home. Okay, jom kita tengok apa yang akan berlaku di background belakang aku ini. Okay, kita tunggu beberapa saat. Wow, sudah bertukar guys. Telah menjadi green screen. Sebelum ni background biasa, kemudian telah menjadi green screen. So, senang je kan? Okay, jangan lupa follow, like dan share video ini. Semoga bermanfaat.